Dia bang, dia sana. Tu. Akai dengan UL pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Okey, sebiasa turun lagi tapi kat ni dekat Pantai Pasir Lanun lah. Kalau korang nak tahu, sebenarnya hari ni hari sebelum kejadian event nanti. Event hari Sabtu ni 27 bulan, tapi kita orang turun awal lah saja nak pusing-pusing nak lepaskan geram kan. Jadi bersama aku Rivik Commander Curl ni 360 model yang ni antara model yang latest lah, sebab dia pakai tracem aluminium. Kalau korang minat, kau boleh hubungi kedai kayak Melaka tu, tokek dia tengah cakap-cakap tu. Kalau minat Garmin, enjin, IB, kayak, korang boleh hubungi kedai kayak Melaka, nombor aku sediakan. Ni berada daripada apa, Negeri Sembilan. Dia pun datang, dia dah turun semalam. Hari ni dia nak balik lah. Okay, kalau tak ada apa lagi, semua dah siap set up, cukup dah. Jom kita nak jauh. Depan ni. Abang depan tu tolak. Okey. Boleh? Sekali lagi? Kan nak dulu? Saya push sikit lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sikit lagi dah boleh lepas bukit. Okey. Dia bukit lah. Jom Hero tak bangun lagi lah. Saya nak cepat lah. Oh, ya Betul-betul. Dia tak ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wah dah. Rolling sekejap. Try main Apollo dulu geng, sampai pangkiran pulau. Tengok kenapa ada. Oh, banyak apa? Mana tamban? Tu. Elok lah bantu kau Apollo sagai ya. Tahu ikan benda ambil. Oh, kerapu. Yang pertama kerapu Apollo. Saiz goreng tu lah. Manis ni kalau goreng. Snap. Tak apa, abang layan je. Abang layan je. Alah, ada. Abang layan. Layan. Abang jadi kena. Sahur pula tak ada bang. Lah, tadi ada. Tapi kenapa tak macam tadi gigit dia? Ada bang, ni kapu, dia ikut. Dia ikut naik atas. Sangkut kan saya punya.
Dia ambil jig ni. Dia ambil jig. Nanti lepas ni kalau snack tu terkangkang kan, abang ketik dengan pelayar. Kapu ni, saya rasa kapu. Mengikut firasat cara dia lawan tu. Cara dia lawan tu. Bukan. Ui, ebek. Ebek makan jig. Baik bang, dia ebek bang. Kalau ebek kumpulan, jaga bang mulut. Jap pegang ekor. Jap bang. Jap bang. Jap bang. Jangan tarik. Okey, kena pegang ekor. Alhamdulillah. Dia kena pegang ekor. Okey bang, kita dah dapat lembut ebek. Kita main ebek. Okey, habis jadi dah strike geng. Ikan apa? Ikan ebek. Kita baru nak try tengok turun. Tapi main teknik Apollo jig. Ya dah. Ya dah. Betul tak? Ya. Betul kan? Kena bang. Kena bang. Saya ebek lagi ni. Fish on geng, fish on. Sebab abang jadi cakap telefon, aku cakap slow. Betul tak? Betul. Tempoh 3 jam betul tak? Ya. Ada duit ni. Betul. Betul tak? Yang itu. Yang itu mana-mana bot yang dah parking kat tepi pantai tu kan. Nak minta tolong checkkan dalam dia puntung ikan, takut dah ada ikan awal-awal dah. Okey, tak apa kalau tak apa. Kalau yang itu tak apa. Kalau itu pihak saya pun ada juga bahagian marshal. Tapi kalau itu saya serahkan pada pihak marshal saya lah. Minta maaf tu. Punya head shake tu. Hui. Tak, bukan. Tak apa. Boleh. Ya. Alright. Kapulu bang. Boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah. Mantap okey. Rumah kapulu. Betul dah. Kawasan parking masuk dia nanti. Alhamdulillah guys. Kena guys. Kapulu tak semana ni. Mantap lah. Dan lepas tu baik. dia akan U-turn untuk parking kereta dia. Sekali lagi. Baik. Betul. Encik Hakim dan Encik Alim dekat campsite tu tuan. Bang, baik bang. Tu dia. Oi. Oi. Ada. Padu lah. Kena habis kena lagi. Apa dia naik ke atas? Itu dah sebab ni. Ni kot bang. Dengan orang tasik dah. Dia naik ke atas tu. Dah betul. Dia nak datang. Orang tasik ni. Kalau dia ikut ni atas tak orang tasik. Berpusing buat gitu guys. Itu. Dah sampai. Orang tasik. Ikan. Orang tasik. Patut lah bang. Dia main bawah ni. Orang tasik memang macam tu lah. Dia ngikut. Bukan? Ebek. Baik ya. Tinggi kot. Talang. Pak Lang punya. Pakai puluh Okey, boleh dah leh. Pusing-pusing. Pak Lang pada kawasan. Nak tinggi. Alah putus. Putus. Nak lujut. Alamak. Lujut pula. Tak boleh kuat kot. Dia kena mata mana atas bawah. Mata yang nombor 3.
Tengok aku dah mati kan. Tak ada dah ikan makan. Nampak 2 ekor je yang bagi dia tadi. Bag. Ni tak ada dah sentuh. Senyap dah. Senyap sunyi. Tak apa, kita cari spot lain. Apa-apa nanti kau update balik Abang yang pula tu kan semalam cakap sepatah. Macam mana ni? Pagi. Itu dia. Ya. Baru cakap sepatah abang. Kena. Kapu ni. Bunyi berat lah. Yang kering dah. Kapu. Oh, tengok kapu tu. Ikan makan jik Dia kata ni apa tu? Itulah nampak si yang amoy tu. Oh guys. Kapu juga ni. Ini pun ada. Tak melawan sangat. Kapu ni. Banyak dekat sini tu. Dia tak apa, dia jangan terlipat. Si Mani ni sedap goreng. Guys, betul kecil ni. Apa kot? Kerapu. Kecil-kecil kerapu dia. Boleh ni saya goreng ni, sedap ni. Manis kerapu ni. Kena lagi guys. Kerapu lagi ni. Ni besar sikit. Tak adalah saya besar tadi. Besar sikit lah. Muka puluh. Banyak pula kerapu sini. Dia banyak pilihan nak makan umpan ni. Ada. Kerapu ni. Banyak dia. Aduh, kurita. Oh, umpan. Kena guys. Tengah turun jeep. Jatuh tu ambil tu. Bebek ni. Woi, ikut bot. Bebek ni. Oh ya abang, bebek. Jatuh tu ambil. Dia itu ditekan balik ni. Dia bang, dia sana. Tu. Akai ni UL pula. Mau ikut naik atas. Dia naik atas laju. Pandai dia. Tapi bukan hebek ni bang. Dia tak ada action. Kita GT je. Sauk lah tak ada kat kita. Dia dah penat. Nak paksa sangat tali saya halus ni. Abang yang tu tali rangkat. Aku buat ni besar bang. Tak nak ngalah dia. Tahu ke apa
Tak nak ngalah dia. Tak nak. Aku tak besar. Ini saya buat live kat sini. Uish. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat lagi ni. Kuat lagi ya. Banyak aja. Tak kalah lagi dia. Tangan dah ketul. Oi, besok macam mana ni? Besok ni macam mana ni? Ni live ni live daripada tadi ni. 10 minit. Mak kembali lengur. 10 minit lah. 10 minit. Dekat 20 minit. Layan dia sampai penat. Oh, dah penat. Aduh. Dia nak makan yang set kecil. Tak nak naik daripada tadi ni. Dah lama kan tak boleh hantar ni. Nanti dah naik dia bawah. Kalau tak naik. Ui. Sambung balik. Mak air duduk. Apa ni? Aduh. Masak. Naik atas pula, jangan orang tasik dah. Kalau orang tasik biasa naik atas dulu. Aku naik atas. Talang kot. Naik Oh, tinggi naik. Talang kot. Ni, tak nampak pun. Kalau talang dia dah terbang. Rasa orang tak asik memang. Turun dulu ni, turun angkat ni. Kobia. Kobia layak bertanding. Masuk tadi. Tapi naik tak masuk. Tak boleh tak masuk. Masuk sampai ke atas dia pergi sana. Tapi sayang besok tu masa lah. Masa tu main lah. Hantar dulu lah. Jauh pergi sana bang. Kita sambung balik. Daripada tadi ni. Apa ni? Aduh, daripada tadi ni. Tunggu dia nak naik dia baru sambung. Dia dah penat tu bang. Tapi dia pergi jauh. Ya ni kot. Mungkin lah. Mana tu tadi tu? Itu lah. Dia dah penat ni. Tak boleh sayang tu. Oh tu. Ya betul lah bang. Ha? Dia. Apa? Kobia. Oh ya. Tu nampak oh atas. Betul kot. Besar. Betul lah kot. Tahu tak ada kita ni. Tahu. Bapak besar kobia. Kobia ni besar ni. Tapi tak sampai dekat lagi belum tahu. Pada naik atas dia tu. Ganjong ke apa? Cek UL. Tahu pun tak ada ni. Tahu tak ada, gancu tak ada. Tunggu Jerry tak sampai ni. Tahu tertinggal. Tadi nampak macam kobia pun. Tu. Sebab dia naik atas kan. Nanti dah nak sampai nanti kita sambung ya. Jadi bakar.
kuat lagi lah. Oh, dah nak sampai ke? Dia. Bang, Dia dah sampai. bang, ambil sok. Bismillah. Ambil sok. Allah, dia lagi kuih. Tak masuk kuih. Tak masuk. Jangan, let. Alah, kenapa? Berat nak mampus pun. Okey, kuih. Tangan. Alright. Tangan. Ni berapa puluh kilo lah. Apa? Okey je. Mampus lah macam ni. Dia tengah hidup ni. Tak boleh angkat. Ini besar kuih. Besar kuih. Dalam air tadi nampak kecil kuih. Ni macam angkat anak tau. Kalau lagi berat dia daripada anak. Mampus lah macam ni. Kepala dia pun tak ada keluar kan. Sekejap. Okey. Okey. Lagi tinggi ke? Dapat dia. Kepala belum lepas lagi. Tak boleh angkat lagi. Aduh. Tolong angkat lampu dengan Itu dia. Tak boleh angkat lagi. kita angkat darat dia. Okey. Boleh. Esok tak mengai dia lega dah. Tengok. Petang. Mata dah Saya Geng. ganti balik lah. baru dapat buka kamera. Nanti tak apa ambil rakaman dekat VSD sikit kan. Baru naik. Jerry sampai. Aku ambil GoPro. Ada rakam juga. Boleh ambil nanti. Dia orang daripada darat datang bawa sauk. Baru boleh ambil ikan. Gancu tak ada, sauk tak ada, semua tak ada. Yang penting naik, alhamdulillah. Ni ikan ni rasa aku lebih ni. Lebih 10 kilo ni, double digit ni. First time, first record peribadi yang paling besar sekali ikan. Tak pernah naik lagi. Jadi masa tak dapat pancing. Hari ni dia pukul habis. Aku nak angkat pun tak boleh geng. Tak boleh angkat geng. Saya tak boleh angkat. Tangan dah lengur. Yang tak tahan dia keliling kita tu lama. Dia keliling kita jadi. Dia pusing dah bawa kita orang. Pusing kita ikut dia. Macam ikan jos. Makan jos. Tadi takut lah. Tapi siap. Wah. Oh dia ikut naik atas. Ni macam jenahak ni bang. Kejut yang tiba-tiba dah ambil. Orang yang sama bukan? Bukan lain. Mak sauk kan. Ikan. Ebek juga bang. Oi, besar tu. Alhamdulillah. Ebek dengan jikokang guys. Akhirnya jikokang. Dia puluh, banyak puluh ni kali ni pakai jikokang saja. Ebek dan jikokang. Okey. Jikokang 40 gram. Ni aku request kat Jerry minta berat sikit. Korang boleh request lah kalau korang nak. Jerry request kat dia. Kalau apa korang nak, nanti dia buat. Jerry punya. Jerry, jikokang mantap. Esok buat sendiri. Betul aku buat dah ambil. Alhamdulillah, ingat tengah hari kan dah tak makan. Ada lagi. Orang nak cakap 2 kali. Apollo tadi saya dah potong-potong. Ada lagi satu ni mana buat keluar. Itu kena apa? Talang luruh mata. Ini kena lagi bang. Ni kecil. Kecil kaput. Saya baru tukar tali. Macam bunyi dia. Kata kabur. Nampak dia.
Okey geng, dah pukul 2.30. Kita orang gerak dulu kedai kan. Sebab hari ni Jumaat. Jadi kita main setengah hari je. Let's go, jom balik. Tentu Gobiah tak boleh nak naik celah-celah tu. Bismillah. Let's go. Dah sampai dah. Itulah macam biasa lah update hasil. Kedabak besar, dia kan kedabak besar dah tu. Aduh, mak boleh tahan ni. Air kucah lah. Yang dia punya hasil. Rapu airbag. Alhamdulillah. Jadi airbag aku punya hasil, alhamdulillah. Kan. Kalau petang ni tengok macam mana kalau turun. Jadi pada asyik. Double digit. Double digit tak boleh pegang. Tak tahu, ada timbang? Oh, tak. Ada. Confirm. Double digit geng. Rekod. Baru boleh angkat. Alhamdulillah boleh angkat. Tadi tak boleh angkat. Pakai Jeep Apollo.